Okey, bila saya tengok Assalamualaikum dan saudara, nama saya Rizal Ahmad, founder Alhamdulillah Network. Okey, bila saya tengok saya tanya adik ipar saya masa tu, "Mat, aku tak faham nombor ni, Mat. Benda kau cerita kat aku ni. Dengan jumlah buyer masuk masa ni ramai. Ni seller masuk masa ni ramai. Waktu pukul berapa. Saya kata, aku tak faham. Aku tak boleh tak faham. Aku nampak data tu, aku tak faham. Aku tak faham macam mana aku nak trade. Aku ni kira nak trade. Aku ni trader forex. Trader forex ni kena trade je. Aku nak trade saham ni. Lepas tu saya tanya dia, ada tak kena sicat? Dia kata ada. Dia pun tunjuk. Tu saya kata, bersatu je kena sicat. Saya kata, saya tak buat, nak buat analisa apa ni? Dia macam pandai. Apa info yang aku dapat dengan kena sicat bersatu? Okay? And then, bila you tengok saham-saham, orang trader saham mana dia akan gunakan candlestick chart saham tak kisah lah ya, trade saham Malaysia ke saham luar negara, dia mesti guna candlestick chart. And then bila saya faham yang tentang bila dia orang dalam Telegram, saya punya broker letaklah dia punya gambar saham tu, gambar chart candlestick chart tu. Saya kata ini macam trading view. So saya pun buka trading view sebab saya ada subscribe trading view. Saya buka trading view, saya letak nama saham yang saya nak. Memang ada. Maknanya dalam bursa Malaysia, saham tu memang ada dalam bursa Malaysia tu dekat ujung tu, harga dia sama dengan harga yang bursa sekarang ni. Oh, saya kata kalau macam ni, you ada candlestick chart, aku boleh baca, aku boleh trade. Aku boleh trade. Kat mana aku nak trade? So kita akan sambung akan datang. So, video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.